Hotel. Jadi surau mulia sajian lontong king dan nasi ipek ori. Bukan palsu tapi ori. Okey. Kemudian akhir di luar ni kita ada surau Al-Kahfi. Mana surau Al-Kahfi untuk tuan-tuan semua. Kemudian sebelah surau Al-Kahfi ada apam balik. Apam balik panas-panas. Jadi boleh ambil. Ada aiskrim kat dalam, aiskrim Malaysia, aiskrim cone. Lagi kita ada candy, gula-gula coklat untuk kanak. Tuan Haji Hamzah tanya lontong. Jadi banyak lagi penaja-penaja yang telah mengajar untuk majlis rumah terbuka Aidilfitri Masjid Al-Salat Taman Sri Gombak. Jadi tuan-tuan, raikan majlis Hari Raya kami bakar dekat dalam. Jadi teruskan bersama-sama memeriahkan majlis rumah terbuka Aidilfitri Masjid Al-Salat Taman Sri Gombak. Boleh duduk bebas di dalam dan di luar. Boleh duduk bebas. Dekat dalam Dewan Jamuan pun ada lagi meja. Terus kita tekan ini sampai situ. Tak apa-apa. Tak apa lalu. kemudian ada surau Al-Iman Kampung. Okey, jemput masuk dalam makan. Dewan makan masih luas, banyak ruang kosong. Kita lagi dekat background ataupun pentas utama. Jadi boleh tunggu dalam 5 ke 10 minit lagi. Kita nak bagi duit raya untuk adik-adik anak-anak kita. Sedang di depan belakang untuk datang beramai-ramai majlis rumah peluang untuk kita terus mengadakan program sambutan Hari Raya pada tahun ini. Memang setiap tahun kita adakan program begini, tapi saya rasa tahun ini lagi meriah, ya? Dengan penyertaan surau-suraunya dan berbagai-bagai makanan. Anak-anak cepat siapa nak katakan? Ni tak habis ni kena jalan ni. Raja Balor. Okey, ambil hadiah. Okey, last soalan. Okey, kita nak bagi soalan. Berapa jumlah surau di dalam karya Masjid Al-Salat Taman Sri Gombak? Ibu-ibu 9. Okey, hadiah. Mungkin ada jemaah lain pun nak beratur sama, nak agih duit raya. Silakan berbaris sekali dengan Tuan Nazir untuk serahkan duit raya pada anak-anak adik-adik kita. Terima kasih. Tak banyak tak apa, sebab ruang infak ni terbuka kepada semua. Okey, datang je.
Pak Wan Ismail, cucu dia hilang. Jadi minta datang dekat pentas ni. Mana cucu? Atuknya tunggu kat sini. Pakai terkolok katanya. Atuknya tunggu di sini. Tempat bergambar ni, tempat bergambar.